belajar apa-apa tak? Mungkin boleh dikongsi sikit Pak. Yelah, nak jadi mutawif kan dia ada step by step dia. So sekarang ni macam mana Pak Ya? Dah bermula dah berkursus selama 3 bulan bersama dengan YEG, Sijil Pengurusan Haji dan Umrah, bersama dengan dutanya PU Riz dan PU Amin sebagai tenaga pengajar juga. Selepas 3 bulan ni, maknanya kita dah berkursus. Selepas lulus barulah kita boleh bekerja sebagai mutawif. Itu nasiblah kita nak kerja dengan siapa. Macam sekarang saya dah ada offer dengan satu company. InsyaAllah bulan 12 ni saya akan berangkat ke Tanah Suci pada 4 hari bulan 12 hingga 16. Kerja saya sambil-sambil saya bersama dengan syarikat ni, kerja saya lebih kepada menghiburkan atau entertain nak menggembirakan jemaah, itu je. Saya bukan sebagai mutawif yang sepenuhnya lagi. Aduh, bau praktikal. So Pak Ya, benda baik, tapi Pak Ya jarang postkan di media sosial mengenai perkara ni Pak Ya. Tak nak, tapi saya macam tak teringat pun nak post kan. Zaman saya lain, zaman saya jenis relax je, tak ada apa-apa. Ada cerita pun sembang dengan kawan-kawan je, macam tak teringat nak menulis ke apa tu kan. So apa yang dekat dengan saya je lah yang kalau orang tanya saya jawab lah.